Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 1, soalan 3. So, tajuk dia ada indeks dan log. So, dia suruh kami tunjukkan bahawa ungkapan ini boleh dibahagikan tepat dengan 24 bagi semua nilai integer positif K. So, kami salin balik soalan 6 kuasa K ni, tambah ini, tolak ini. Okay. So, sini kami guna hukum indeks, kami pecahkan mereka. So, 6K darab 6 square, tambah 6K darab dengan 6, tolak. Ini kami tak ubah lah. Ayah. Okay, 6 kuasa K. Okay. So, bermaksud 36 6K tambah 6 6K tolak 18 6K. So, sini kami nampak mereka ada sepadan sama. So, kami faktorkan 6 kuasa K lah. So, 36 plus 6 minus 18. So, sini kami akan dapat 24. So, sini adalah asas integer. Okay. So, ini adalah positive integer. So, ini adalah integer. So, bermaksud keseluruhan ungkapan ni boleh dibahagikan 24 bagi semua integer positif K. Okay. B tu. Diberi bawah ni dengan ni. Dia suruh kami ungkapkan ni dalam sebelah A dan B. So, kami mula dengan info yang dia beri. 5 kuasa A sama dengan S. So, di sini, apa yang dia mahu cari di sini log 25 kan. So, sini kami tukarkan jadi bentuk log dahulu lah. Okay. So, bermaksud A sama dengan log 5S. Okay, lagi satu. 5 kuasa B equal to T. So, bermaksud B sama dengan log 5T. Okay. So, sekarang kami guna ungkapan yang dia beri log 25 S square per 5T. Okay. So, sini kami tukarkan asas log dahulu lah. So, sama dengan log 5 S square per 5T bahagi log 5 25. Okay. Kami fokus pada penyebut dahulu. So, sini 25 adalah 5 square kan. So, bermaksud bahagian penyebut akan jadi 2. So, bermaksud sini 1 per 2 lah. Okay. So, sini bahagian pengangka kami guna hukum log lah. So, bermaksud dia akan jadi log 5 S square tolak log 5 5T. Okay. Jadi macam ni. Okay. So, sini 1 per 2. Okay. S square sini, so bermaksud dia akan menjadi 2 log 5S. Okay. Sini kamu guna hukum log lagi. Jadi log 5 tambah log 5T. Okay. So, sini kamu ganti dengan maklumat yang diberi. So, sini 1 per 2. So, sini kamu akan dapat 2A. Okay. Ini maksud tolak lagi 1 plus B. Okay. So, sini kamu boleh simplify lah. So, kamu akan dapat 2A minus 1 minus B per 2.